Assalamualaikum. Kita akan merasa buah yang lezat tidak terkata. Buah manggis. Boleh didapatkan di bawah pokok. Busuk. Ada satu lagi. Iya. Oh, tak apa cantik lah buah dia. Tapi okey lah. Bismillah. Tu ada lagi satu. Selalu ni kalau macam ni orang kata kematu. Kematu ni dia macam dia kena pukul ribut ke apa ke, macam tu lah. Macam buah jatuh. Tak elok. Yang intake pertama cun. Yang intake kedua ni tak cun. Sayang lah. Tak elok lah manggis ni. Satu lagi tu lagi nak ambil buah manggis. Tapi yang hari tu, yang sebelum buah ni, dia tak berhenti pula berbuah. Tapi yang kedua ni tak apa cantik, ada getah dalam dia. Kalau jual lah, orang beli lah buah ni. Si orang marah punya. Bye bye.